Hello, Assalamualaikum. So ini aku nak tunjuk kat korang stiker UV DTF. Stiker UV DTF ni adalah solution kalau korang nak buat design-design yang terlalu kompleks, sizing dia kecil dan korang nak stiker tu tak ada background, korang nak design ni saja. So korang boleh gunakan UV DTF. UV DTF ni korang boleh tampal dekat mana-mana permukaan. Contoh macam botol ni lah. Aku tunjukkan demo dia. So, macam ni cara dia. Tapi sebelum tu korang kena gosok-gosok dia sikit. Tekan-tekan dia sikit. Okay. Dan kita tampal dekat sini. Dah tampal, gosok-gosok sikit. Okay. So gosok-gosok sikit. Kopek. Yang transparent ni kita kopek. Okay, so korang boleh perasan surface dia timbul sikit dan dia glossy, nampak cantik. So kalau mana yang nak tempah stiker UV DTF ni, korang boleh tekan link dekat bio. Thank you.